warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ini kita cuba tengok market update. Kalau kita nampak kat sini ada liquidity untuk liquidity di time frame M15 lah. Kalau kita tengok 4 hour, okay, ada tak imbalance atau apa, tak nampak sangat. Okay, tak apa, kita teruskan tengok SEM. Kalau kita perhatikan, ni terendah dan ni ada liquidity sini liquidity nampak macam dah buat MSS di sini MSS, jadi kita tunggu dia buat liquidity lah ya. Nampak dah ada okay, kita CHB macam ni terendah, tak ada lagi yang breakout. Ni ada liquidity, tengok dia tak breakout lagi. Ni untuk teknik reversal. Okay, untuk V-drop, kalau kita saksikan V-drop ni terendah ni posisi terendah. Ni ada liquidity. Ni adalah liquidity, balance liquidity. Okay, ni ada liquidity. Okay, kalau dia dah buat MSS, dia kena break body lah. Tapi kat sini ada terendah lagi ni. Sini ada terendah. Tengok penta pula. Ni reversal setup ni. Ni tertinggi, ni terendah. Nampak sini macam ada liquidity kat sini. Liquidity. Kita tengok KGV pula. Dan Hill ni ada liquidity, cuma dia tak buat reversal lah. Kalau nak tengok setup reversal boleh lah kat sini. Maxis pula, okay, kita tengok kat sini ada tertinggi, kat sini tertinggi, liquidity kat sini untuk setup continuation lah. Okay, kalau ni tertinggi tapi dia tak ada buat liquidity. Okay, tengok kali tu tak cantik candle tak cantik, 15 ni candle. Kalau kita nampak IHH, okay, ni terendah. Okay, contoh ni terendah, ni terendah. Okay, sini macam dah buat MSS, jadi kita tunggu liquidity kat sini lah. Tunggu dia buat liquidity dan buat inducement. Tapi kat sini ada tak 4 hour ni? Kawasan sini mana nampak sini ada apa? Demand zone. Datuk punya dia nantok. Demand zone kat sini. Speaker mohon. Dah antara. Datuk punya. Sini ada demand zone. Okay. Kobe kita tengok. Kalau Kobe kita nampak sini terendah. Ni terendah. Tak ada lagi. Tak ada bacaan lagi. Tengok AG ni tertinggi. Nampak ada continuation setup. Ni adalah liquidity. Okay, ni liquidity dia. Yang berletak. Ni terendah, ni tertinggi. Sini ada bearish lah, bearish punya liquidity. Kalau nak buat MSS, dia kena break up dia body lah kat situ.
Okey, TSMY pun tak nampak letak lagi. IOIPG ni terendah, tertinggi kat sini. Ni ada liquidity kat sini, bearish liquidity. Okay, kita tengok Inmax. Seratus. FPI Sinigen ni tertinggi, ni ya liquidity dia. Nampak ni ada macam ada setup bullish lah. Setup bullish untuk setup continuation Okay, kita tengok UWC ni. Ni ada liquidity, tapi ni tak ada breakout lagi Ni terendah, tinggi. Ada liquidity lagi kat sini bearish liquidity lagi kat sini. Bearish liquidity. Kita tengok CDB pula. Keming apa yang terendah, tinggi. BBA attack. Tinggi ni terendah, ada ni untuk setup continuation setup continuation. Okay, Luckmap. Dufu tak nampak lagi setup ni Dufu ni. Kalau yang ni nampak ni terendah sini, ni ada macam ni macam MSS lah. Ni MSS, lepas tu dia buat tertinggi, dia buat liquidity sini. Buat liquidity. Yang ni dia buat inducement inducement. Mungkin akan naik lah, tapi tengok time frame H4 ada apa-apa kat situ. Nampak sini ada demand zone lah. Kalau kita perhatikan ada demand zone kat sini, demand zone. Ada possibility nak naik lah, ada possibility tu naik lah. Tengok portfolio yang rutin, dia tinggi. Ini ada tinggi, ini ada liquidity. Tinggi, ni ada liquidity sini boleh, sini liquidity. Benda tak pula cantik. Tengok bawah sekali tengok. Tak ni. Tak ni. Ni liquidity. Tinggi. Terendah. Okey. Ni terendah. Ini tinggi. Ni macam nak buat manipulation, macam nak buat manipulation kat sini. Tak, macam nak buat manipulation PPB. Okay, ni tertinggi, terendah kat sini. Ni setup continuation kat sini. Macam tertinggi, terendah. Ini pun setup continuation kat ni. Ni